Kerajaan kini mencatat penurunan ketara dalam jumlah pinjaman tahunan negara berbanding 2021 sekaligus menunjukkan disiplin fiskal yang semakin kukuh. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pinjaman baru yang pernah mencecah sekitar 100 bilion ringgit kini diunjur turun kepada 70 hingga 75 bilion ringgit pada 2025. Walaupun beban hutang kekal tinggi, kedudukan keseluruhan masih terurus dengan hutang statutory berada pada 64% daripada KDNK di bawah had 65% yang dibenarkan. Namun jelas Anwar, komponen paling membebankan kerajaan terus datang daripada legasi skandal 1MDB. Komitmen keseluruhan hutang entiti itu hampir 50 bilion ringgit dengan kerajaan sudah menanggung bayaran sekitar 42 bilion ringgit. Selepas mengambil kira pemulangan aset bernilai 29 bilion ringgit, baki tanggungan bersih yang masih perlu ditutup kerajaan dianggarkan sekitar 13 bilion ringgit. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dancun membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.